Assalamualaikum dan salam sejahtera warga Trayans. Kembali bersama TV PSS Trayans. Hari ini kita bawakan liputan Majlis Pelancaran Program Kerangka Anti Buli untuk Permakasaan tahun 2026. Program ini membawa mesej yang penting. Buli bukan jalan penyelesaian. Keberanian adalah memilih kasih sayang dan persahabatan. Jom kita saksikan. Kadang-kadang kita menganggap ejekan sebagai gurauan, namun bagi orang lain ia boleh menjadi luka yang mendalam. Satu perkataan yang menyakitkan mungkin diingati bertahun-tahun lamanya. Kalau kes sentuhan, kes buli, tiada lagi kompromi, kita akan bagi tu dengan PPS. Program diteruskan dengan ceramah anti-buli yang disampaikan oleh penceramah jemputan, iaitu Puan Sabrina Muhammad. Diikuti dengan sesi soal jawab, penyampaian cendedah hati dan ikrar anti-buli. Mari kita lihat bagaimana warga Trayans bersama-sama menyuarakan komitmen untuk menghentikan buli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good, penonton di sini. Bahawasanya kami warga sekolah SMK Teriam Hilir berikrar dengan penuh semangat dan kesungguhan untuk menolak segala bentuk perbuatan buli. Demikianlah liputan TVS Trayans bagi program Kerangka Anti Buli 2026. Ingat, buli bukan sekadar gurauan, kesannya boleh meninggalkan luka. Marilah kita bersama-sama membina sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada buli. Saya, Muhammad Arif Daus bersama TV PSS Trayans. #Hentikan Buli, #Sekolah Sebab Buli. Ciao!